Jauh di pedalaman Sulawesi Tengah, ada satu cerita lama yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ini bukan sekadar cerita dongeng biasa tahu, tapi sebuah legenda. Legenda tentang ikatan keluarga yang sangat luar biasa, tentang penerimaan yang melangkaui logik akal dan tentang satu salah faham yang berakhir dengan sebuah tragedi. Okey, jom kita selami kisah purba ni satu persatu. Mula-mula kita akan kenal dulu siapa watak-wataknya, lepas tu kita saksikan satu kelahiran yang ajaib, kita rayakan pesta Motengke dan kemudian kita akan rasa debaran tragedi yang melanda Kadong Boku dan akhir sekali kita cuba fahamkan pengajaran abadi dari watak utama kita, Gayelah. Cuba kita bayangkan ya, zaman dahulu kala di sebuah perkampungan bernama Kadong Boku. Masa ni, kehidupan manusia, alam dan dunia roh tu, dia macam tak ada sempadan. Dekat sinilah pentas cerita kita bermula, dengan sebuah keluarga yang hidupnya sangat sederhana. Watak utama kita ialah sepasang suami isteri ni. Isterinya, Mei Buku, sedang sarat mengandung anak sulung mereka. Hidup mereka tenang, bahagia, langsung tak sedar yang takdir sebenarnya sedang merancang sesuatu yang akan menguji segala kepercayaan dan kasih sayang mereka. Sampailah hari yang ditunggu-tunggu. Mebuku pun selamat melahirkan. Tapi yang lahir tu bukan seorang, tapi dua. Kembar. Satu, anak perempuan yang sangat comel dan yang satu lagi, seekor anak buaya. Ya, betul. Seekor anak buaya. Manusia dan buaya lahir sebagai adik-beradik kembar. Dan dekat sinilah kehebatan cerita ni bermula. Cuba bayangkan, dalam situasi yang macam ni, kebanyakan orang mesti akan rasa takut kan? Tapi pasangan ni, mereka pilih jalan yang berbeza. Mereka tak nampak pun seekor raksasa. Yang mereka nampak adalah anak mereka. Jadi mereka pilih untuk bagi kasih sayang, tanpa syarat. Jadi, membesarlah dua beradik kembar ni dengan kasih sayang yang sama rata. Anak perempuan mereka dibesarkan macam budak-budak lain, manakala kembarnya si buaya yang diberi nama Gelak dijaga dengan penuh teliti. Walaupun rupa mereka berbeza, ikatan mereka sebagai satu keluarga memang tak pernah goyah. Tapi kan, Gayelah ni bukan buaya biasa. Dia membesar dengan sangat-sangat cepat. Mula-mula duduk dalam dulang kayu je kat rumah. Lepas tu dah besar sikit, kena pindah ke kolam belakang rumah. Akhirnya kolam tu pun dah jadi sempit untuk dia. Jadi, dengan berat hati, mereka terpaksa lepaskan Gayelah ke rumah yang sepatutnya. Sungai Tomasa yang besar dan luas. Walaupun dah tinggal berasingan, ikatan bapa dengan anak tak pernah putus. Setiap hari, si bapa akan pergi ke tebing sungai, bawa makanan. Dia akan panggil, "Ini makananmu Gayelah, ambillah dan makanlah Gayelah, anakku." Dan dari dalam air, Gayelah akan muncul. Satu rutin harian yang penuh dengan kasih sayang. Okey, sekarang kita sampai ke satu babak yang paling meriah dalam cerita ni. Satu hari, Raja Kadong Buku buat pengumuman. Akan ada satu pesta besar-besaran. Namanya Pesta Motengke. Semua orang kampung dijemput untuk menari dan bersukaria. Tiba-tiba hati si bapa ni terdetik. Macam mana dengan Gayelah? Dia rindu sangat ke anak dia tu. Dia nak Gayelah pun ikut serta. Tapi persoalan besarnya, adakah orang kampung akan terima seekor buaya gergasi kat pesta mereka? Atau adakah mereka akan lari lintang pukang sebab takut? Apa yang jadi lepas tu memang tak siapa sangka. Bila Gayelah muncul dari sungai, orang ramai tak lari pun. Sebaliknya, diorang semua terpegun. Diorang tepuk tangan sebab yang diorang nampak bukan binatang liar, tapi saudara kembar kepada salah seorang gadis kampung mereka. Malam tu, Gayelah bukan lagi makhluk pelik. Dia dah jadi bintang utama majlis. Gayelah bukan setakat datang tau. Dia menari sekali dengan orang kampung. Gerakkan badan dia yang besar tu ikut rentak muzik. Dia siap deklamasikan sebuah sajak yang indah, membuktikan yang di sebalik kulitnya yang keras tu ada satu jiwa yang sangat halus dan cerdik. Boleh dikatakan malam tu adalah malam yang paling bahagia dalam hidup Gayelah. Tapi, macam orang kata, langit tak selalunya cerah. Lepas malam yang penuh dengan kegembiraan tu, cerita kita mula bertukar jadi gelap. Sebelum Gayelah balik ke sungai, dia sempat pesan sesuatu yang sangat-sangat penting kepada bapaknya. Satu amanat yang akan menentukan nasib semua orang. Gayelah berbisik pada bapanya, "Jika ada apa-apa kejadian yang membahayakan di kampung, ayah mesti segera laporkan pada saya." Ini bukan pesanan biasa tau. Ini macam satu sumpah. Dan si bapa pun berjanji, dia akan beritahu Gayelah kalau ada apa-apa bahaya yang datang. Seolah-olah tak dia nak uji janji tu. Tak lama lepas tu, kampung Kadong Buku diserang oleh kerajaan jiran Ondai. Keadaan jadi huru-hara. Asap, api, jeritan ada di mana-mana.
Dalam keadaan panik tu, keluarga Gaila lari menyelamatkan diri ke kawasan pergunungan. Dan dalam detik-detik cemas itulah, janji pada Gaila dilupakan macam tu je. Dan sekarang, kita dah sampai ke penghujung cerita yang sangat menyayat hati ni. Di Sungai Tomasa, Gaila yang tak tahu apa-apa mula rasa tak sedap hati. Naluri dia kuat mengatakan ada benda buruk jadi pada keluarganya. Tak ada berita, tak ada panggilan dari bapaknya, cuma sunyi yang menakutkan. Sebab risau, dia pun berenang laju menuju ke kampung. Tapi di tengah jalan, dia terhenti. Dia nampak sesuatu yang sangat mengerikan. Air sungai yang jernih dah bertukar jadi merah. Warna darah yang mengalir dari arah pergunungan tempat keluarganya lari. Satu kesimpulan yang dahsyat terus bermain dalam fikiran dia. Hancur luluh hati dia. Dia yakin ibu, bapa dan kakak kembarnya semuanya dah terkorban. Dia tak tahu yang mereka sebenarnya selamat bersembunyi jauh di dalam hutan. Apa yang dia nampak cuma darah. Dan dia terus buat kesimpulan yang paling buruk. Bagi Gaila, hidup dah tak ada makna lagi. Kesedihan yang dirasa tu terlalu berat untuk ditanggung. Jadi, Gaila tidak mati dibunuh musuh, tapi dia mati sebab hatinya hancur. Dia hembuskan nafas terakhirnya di situ dan perlahan-lahan jasadnya yang besar tu bertukar menjadi batu, menjadi tugu peringatan abadi untuk sebuah janji yang tak ditepati. Jadi, apa sebenarnya yang legenda Gaila ni cuba sampaikan pada kita? Pertama, ia ajar kita yang keluarga ni bukan pasal rupa, tapi pasal hati. Kedua, ia tunjukkan betapa bahayanya kalau kita cepat buat andaian. Kadang-kadang lebih bahaya dari musuh sendiri. Dan yang paling penting, ia ingatkan kita yang komunikasi dan janji, itulah tiang seri dalam apa-apa hubungan sekalipun. Cerita ni tinggalkan kita dengan satu soalan besar. Kalaulah bapaknya sempat sampaikan berita, kalaulah Gaila tak terus buat andaian, macam mana agaknya pengakhiran cerita ni kan? Mungkin ia mengajar kita untuk sentiasa berhubung sebab kadang-kadang mendiamkan diri itu boleh jadi lebih menyakitkan daripada apa-apa pun.